Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Hari ni kita buat kuih Nestem coklat. Mudah, sukatan cawan, confirm korang makan tak boleh berhenti lah kuih ni. Dan yang penting, senang, gagal. So jom, jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. So jom kita buat Nestem coklat. Mula-mula kita letak macam biasa 250 gram butter. Nak sedap pakai butter yang premium, mahal lah. So masukkan gula pasir yang dah saya kisar halus ataupun gula aisin 1/2 cawan. Dan saya masuk lagi 1/4 cawan. Saya ayatkan sebab saya dah blend awal gula ni, takut ada ketulan yang tak mesin yang saya kisar tu tak halus lah. Macam tu. Kalau korang dah buka gula tu dah lama pun korang kena ayatkan untuk elakkan ada ketulan. So masukkan isi vanila 1 sudu makan, 1 biji telur grade A atau B. Dan saya akan kacau dia dulu. Pastikan butter korang tak terlampau lembut dan tak terlampau keras. Asalkan boleh gaul sebatikan. Mudah untuk gaul dan mudah untuk disebatikan lah. Digaulkan lah. Macam itulah. So dah rata, cukup rata, tak perlu sampai kembang, cukup rata. So saya masukkan bikarbonat, serbuk penaik sedikit, 1 sudu kecil, 1 sudu kecil tu 1/2 lah, tak penuh. Saya masukkan tepung jagung 1 cawan. So ni saya akan guna tangan. Saya masukkan tepung gandum. Kita masuk 2 cawan, masuk satu persatu dulu. Lalat ni. Okey, saya akan guna tangan lah sebab nanti dia akan susah nak gaul pakai spatula tu. Okey. Gaulkan. Dan saya pakai Nestem. Nestem ni saya beli timbang dekat kedai kek. Bila korang beli Nestem timbang, dia agak kasar dan besar. Lagi cantik dan nampak lagi menarik lah korang punya kuih tu. Saya masukkan 1 cawan dan lagi satu ni 1/2 cawan. Okey, so uli sampailah jadi dough. Okey, bila dah jadi dough macam ni, dia tak terlampau keras dan dia tak terlampau lembik. Nampak tak dia punya tekstur dia. So kita nampak serat-serat Nestem kita tu. Okey, so kita bolehlah pinta dia. Adunan ni korang tak payah buat besar-besar, buat kecil-kecil je. Comel-comel je, nanti dapat banyak. Bila bulat macam ni, okey, korang lepihkan sikit. So kita sukalah pakai sudu metrik ni. So semua sama. Siapkan Nestem. Nestem ni saya beli yang timbang, okey, yang kat kedai kek jual tu. Cantik. Jadi Nestem dia besar-besar. Kalau korang beli Nestle tu dia kecil-kecil, hancur. Tapi boleh je kalau nak pakai Nestle, tak ada masalah. So ni saya sukat dengan sudu metrik ni. Buat bulat, lepihkan sedikit. Macam ni. Okey. And kita golek dengan telur putih yang kita ambil telur kuning ni tadi tu. Dan gaul dekat Nestem kita ni. Gitu. Ambil dia tekan-tekan sikit lah. Takut nanti terbuka Nestem tu. Okey. So kita alas dia. Kalau korang tak ada ketan minyak atau macam saya punya tu, saya tak tahu orang panggil apa, silikon ke, boleh sapu margarin pelantah ke dekat loyang korang tu untuk mengelakkan dia melekat lah. Okey. So buatlah sampailah habis. Gaulkan dia gitu. So ni saya buat sampai habis. Okey. So korang boleh habiskan semua adunan tu, okey.
Kalau korang buat kecil-kecil, comel-comel, ikut sukatan, korang akan dapat banyak. Okay, so panaskan oven korang. Masuk dalam oven 150 darjah Celsius selama 20 minit. Ni ikut suhu korang lah, okay. Tunggu 20 minit tu, jom kita cairkan coklat. Pakai coklat coin dengan bar, saya tinggal kat sini, dalam 150 gram macam tu lah. So panaskan air dan letak coklat bar. Saya masukkan cocoa butter tu sedikit untuk mencairkan coklat tu. Kalau korang tak ada, dia agak pekat coklat tu. Korang celup dia, rugilah. Sebab pekat sangat, dia dah melekat dekat kuih korang. So kena wajib adalah cocoa butter ni, lemak sayur ke atau shortening. Shortening bahasa Inggeris rasa saya. Lemak sayur tu bahasa Melayu. Kena ada. Kalau korang main dengan coklat, kuih raya dengan coklat, korang kena ada benda tu untuk mengelakkan dia cair. Bila dekat suhu bilik, boleh tak perlulah letak dalam peti ais. Boleh je hidangkan dekat atas meja. So tu pentingnya. Okay, so dah siap. Tunggu dah sejuk. Kita ambil coklat kita yang kita air. Nampak tak? Bila saya letak cocoa butter saya, dia akan cair macam ni. Kalau tak letak, dia pekat. Dan dia cepat mengeras. Okay. Bila cair macam ni, korang celup, korang dapat banyak. So kita celup separuh saja sebab kita nak tunjuk sebelah tu adalah nistem. Kalau kita masukkan semua, tak nampak pula nistem. So nampaklah bercorak sikit. Gitu. So celuplah separuh-separuh. Goyang-goyangkan macam ni. Then letakkan macam ni. Gitu. Okay. So korang nak buat celup coklat ni, pastikan korang buat semua kuih ni dah siap, baru korang celup. Okay. So mudahlah, step by step kerja je. Coklat ni korang janganlah cairkan banyak-banyak. Cukup korang nak guna saja. Nanti tak cukup, korang cairkan lagi. Ni saya airkan sikit je. Kita nak celup ujung je guys. Okay, so dah siap, saya akan habiskan. Bila korang dah siap macam ni, korang masuk peti ais. Sekejap pun tak apa. Tak sampai 5 minit pun tak ada masalah. Sebab kita dah letak cocoa butter. Dia memudahkan untuk mengeras. Dia cepat mengeras. Bila dah sejuk, korang bolehlah letak dalam botol. Dan tak perlu letak dalam peti ais. Dia suhu bilik lah. Macam mana korang jaga coklat korang. Sumpah guys, korang kena cuba buat kuih ni. Ni paling senang, mudah dan tak remeh sangat-sangat. Dan nampak premium, kuih yang premium dan sedap lah. Sedap sangat-sangat. Bila makan tu, korang tak boleh berhenti bila rasa nestem coklat ni. So ni saya dah masuk dalam peti. Kita masuk peti dulu. Yang separuh tu kita masuk. Snack-snack lah. Kalau peti korang penuh, korang masuk sikit-sikit. Sekejap je. Dia tak perlu lama macam korang nak bakar dekat oven. So ni dah masuk peti sekejap. Tak sampai 5 minit saya dah keluarkan. Dan kita bolehlah susun dia dekat dalam balang. Ni hasilnya guys. Selamat mencuba kuih nestem coklat ni. Mudah untuk korang buat. Anti gagal dan premium. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye guys.